Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Ustaz Naim, Tuan pembaca doa tadi, Tuan pegawai agama, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah, yang berhormat Datuk Seri Haji Nurizan bin Khazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, yang berhormat Datuk Wira Haji Syed Khairul Anwar bin Syed Abidin, Pegawai Keuangan Negeri Kedah, yang berhormat Tuan Haji Ahmad bin Sulaiman Adun Sambelantik, Sahibul Fazilah Syekh Muhammad Samah bin Talib, Pegawai Agama Daerah Sik, Tuan Rumah Al-Fadhil Ustaz Khazir bin Sulaiman, Imam Masjid Al-Ma'rif Mukim Jeneri. Terima kasih Tuan Imam kerana dapat persetujuan lah untuk majlis ini diadakan pada hari ini. Seterusnya ketua-ketua jabatan daerah Sik, pegawai takbir negeri yang berkhidmat di daerah Sik, penghulu-penghulu mukim, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan juga para penerima-penerima sumbangan yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat kita semua berkumpul di Masjid Al-Ma'rif Qaryah Jeneri Mukim Jeneri daerah Sik ini sempena majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman. Pertama sekali di sini saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Tuan Imam dan juga pengusaha masjid, seterusnya jabatan-jabatan dan agensi lah yang membantu dalam menjayakan majlis pada petang ni. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang mendidik jiwa kita untuk berasa insaf di samping melipat gandakan amalan kebaikan, terutamanya bersedekah. Mari kita manfaatkan setiap masa untuk berdoa, berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan juga mengajar kita untuk bersabar dan ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi segala ujian di bulan yang suci ini besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Di sini terlebih dahulu saya sekali lagi ingin mengalu-ngalukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman, yang juga merupakan adun kawasan Jeneri, atas kesudian melapangkan masa untuk hadir ke majlis pada petang ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, saya pun tadi serba salah juga Datuk Seri dapat hadir ke tak. Dimaklum pagi tadi mesyuarat di Kuala Lumpur Datuk Seri lah. Tapi alhamdulillah komitmen yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri dapat hadir pada petang ni. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada Datuk Seri Setiausaha Kerajaan, Datuk Wira, Pegawai Keuangan Negeri. Saya pun terkejut juga petang ni. Baru dimaklumkan tadi selepas balik daripada mesyuarat di Al-Ustaz, kata yang inilah Ketua Pentadbiran dan Kajian Negeri Kedah, Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri dengan Datuk Pegawai Keuangan Negeri, nombor 1 dengan nombor 2 hadir pada majlis pada hari ini. Jadi nak berucap pun agak gemuruh juga lah hari ini. Dan juga tidak dilupakan kepada Yang Berhormat Adun Belantik, terima kasih Yang Berhormat hadir, dan juga ketua-ketua jabatan yang turut hadir bersama bagi meriahkan lagi majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan pada hari ini. Majlis sumbangan ini merupakan acara tahunan apabila tibanya bulan Ramadan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan mengunjungi daerah-daerah di seluruh negeri Kedah dengan mengadakan majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada penerima yang telah memberi banyak sumbangan tenaga, ilmu dan kemahiran yang dikategorikan dalam fardu kifayah kepada masyarakat Islam yang lain. Terima kasih juga kepada pihak kerajaan negeri yang meneruskan kesinambungan program ni, sehingga dah banyak tahun dah program ni dilaksanakan, yang memberi pengiktirafan kepada tuan-tuan dan puan-puan penerima sumbangan. Sumbangan akan diberikan kepada guru Al-Quran sukarela, mudin
bidan kampung, bomoh patah, penggali kubur dan juru mandi jenazah yang melibatkan seramai 300 orang penerima di daerah Sik. Sumbangan ini merupakan satu hadiah dan penghargaan kepada penduduk setempat yang memberi khidmat dan menabur bakti kepada masyarakat beragama Islam khususnya di daerah Sik. Penyampaian sumbangan pada petang ini melibatkan 82 penerima sumbangan, antaranya 28 orang penerima kategori guru Al-Quran, 17 orang penerima kategori juru mandi jenazah, 31 orang penerima kategori penggali kubur, 4 orang penerima kategori bomoh patah dan 2 orang penerima kategori bidan kampung. Baki sumbangan seramai 218 orang lagi daripada pelbagai kategori akan dibuat serahan sumbangan pada esok hari, iaitu 24 Februari di bilik gerakan pejabat daerah dan tanah Sik. InsyaAllah kesemua sumbangan ini akan cuba diselesaikan secepat mungkin sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya di sini sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Datuk Seri SUK, Datuk Wira Pegawai Kewangan, Yang Berhormat Adun Belantik, Ketua-Ketua Jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan atas kesudian hadir bagi menyempurnakan majlis sumbangan pada petang ini. Kepada penerima-penerima sumbangan, teruslah memberi khidmat dan menabur bakti kepada masyarakat di daerah Sik ini. Jasa khidmat bakti tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Akhir kata, saya mendoakan agar kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk menunaikan ibadat puasa dan seterusnya menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan maaf. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada berusaha Tuan Pegawai Daerah Sik di atas ucapan aluan yang telah pun disempurnakan sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Untuk itu, pihak majlis dengan penuh ta'zim dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Maknur, Menteri Besar Kedarurat Aman, untuk tampil menyampaikan ucapan sempena majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan peringkat daerah Sik pada tahun ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Tak dah habis panggil, mari dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Seri Haji Nurizan Ghazali, Datuk Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih kerana turut hadir pada petang ini. Yang berhormat Datuk Wira Haji Syed Khairul Anwar Syed Abidin, Pegawai Kewangan Negeri. Dua orang ni kalau dimarahi tu kira program tu besar. Yang berhormat tu Haji Ahmad Sulaiman Adun Belantik. Kawasan saya ni jimat lah. Ya tu je. Yang berusaha Encik Faizal Riza Muhammad, Pegawai Daerah Sik. Saya Fadilah Syekh Muhammad Usamah Talib, Pegawai Agama. Ustaz Khazir Sulaiman, Imam Masjid Ma'arif. Ustaz ni dulu pergi umrah dengan saya sekali. Doktor Jabatan Daerah Sik, Penghulu Mukim. Pada penerima sumbangan yang diraikan sekalian. Orang tua kampung masjid di negeri ni, Pak Tam, Tuan Haji Syahid, Datuk Bilal Ishak. Nama sedap kan nama Sahak, tapi dia panggil Sahak Capik. Jam. Aduh, Nur dia terbakar. Nur dia terbakar adalah kecil-kecil tu. Tapi boleh main bola. Lepak cucuk temui bola. Sama dengan umur Zahar ni ada seorang lagi, orang Singapura. Nur bakar juga.
Tahun tu terbakar. Dua-dua kaki cepoh. Bakar dengan api. Alhamdulillah dua-dua boleh jalan, dua-dua jadi Tok Imam. Awi pun jadi Tok Imam tak? Di 14 Bulan Jaya tu. Kaki semacam dengan sahak tak? Tahun tu terbakar. Aduh dulu cerita. Orang lama-lama kan tu. Pergi motong. Anak tinggal landau tu lah. Hujan turun. Nitik coreh atas tu. Turun betul atas mata. Buta. Nama awang tak. Tak cerita betul ni. Mohon gelak. Kalau ni tak ada lah cerita aku tu. Dulu ada. Awang tak di Singapura. Arwah dah lah. Kata awang, lagu mana mau boleh buta? Kata mak pak dia tu pergi motong. Dia duduk landui. Tinggal landui tu gantung di coreh atas lah. Hujan lebat mak pak memang tak boleh motong tapi tak boleh klik duduk kelas kebun. Tu turun betul kan tu. Buta mata awang ta. Tapi awang ta ni kita duduk jauh kita panggil dia awang. Dia tak nusi. Dia kenal lah. Walaupun saya budak ni. Dia kenal. Semua kampung tu dia kenal suara. Keistimewaan Tuhan bagi. Kat orang buta. Tak ngaji sekolah tak apa. Ngaji sedap, nyanyi pun sedap. Keistimewaan Tuhan bagi. Cerita lagu tu banyak dulu ni. Pak dia orang panggil malah cerita. Nama udah-udah kat kampung ni. Pak dia tu Pak Ya Juing. Saya tak tahu juring tu mai kat mana. Juring ni macam ni hujung ni dia panggil juring ya. Tapi dia kena tajam. Kalau tumpul ni dia tak juring. Kok belasik ni lah. Kalau sagi ni tajam dia panggil juring ya. Pak dia tu orang panggil Pak Ya Juring. Saya pun tak tahu kenal ke mana dah. Pak Ya Juring ni kayuh kerek tak lepas. Kayuh kerek belah kanan tu dia tak boleh bengkok. Jadi dia kayuh belah kiri, dia sambut belah kanan tu di bawah. Kita jam dah Pak Ya kalau dia kayuh kerek, kaki kanan tak lepas. Saya kecil-kecil duduk perhati orang tua-tua. Tak berani nak tanya pasal apa Pak Ya orang panggil juring kan. Ada lah kes tu kan. Ada kes. Kena godangan kayu juring kan tak tahu lah dulu. Dulu ni TV tak ada. Wayang apa telefon pun tak ada. Hiburan yang paling syok kali mengendap lah. Semua ni tak share. Dulu lagu tu lah. Dia satu donyok di tangga. Esok ni kawan tu nak pergi telaga. Ijak tangga kena atas donyok. Turun sampai bawah. Hak teki lagi dia berak bolang kasut. Zaman dulu. Itu dia pergi rumah Nuri dia cerita. Dia tengok tu. Mengendak kawan tu. Hiburan zaman dulu-dulu. Lalu ni tak ada lah Syekh Yusof. Lalu ni benda tu ada dalam telefon. Tak ada mengendak apa. Dulu mengendak serta dunyok. Kawan tu pula ada tapi mengendak bawa go happy. Dulu mana ada happy kan. Go happy bila dia longgak jalan dia bunyi keren kan. Dia lupa nak buang. Pipi mengendak berjalan tu. Orang tahu rumah lengak. Bawa go happy lengak. Ding gelak terus biasa paling. Zaman dulu hidup di kampung ni macam tu saja. Tapi kita tak buat kerja tak elok. Anak-anak kita terjaga dengan baik. Kata benda pisang sekerap tak hilang. Semua okey. Boleh tegak aku. Boleh turun ilmu. Pak saya belajar jadi bidan, pergi duduk bawah rumah. Tok bidan dulu-dulu nak mengajak Tok bidan muda. Dia sembunyi-sembunyi. Kelas dia tu sebab dia cerita benda-benda aku tu lah. Cerita benda orang perempuan lah kan. Jadi tak adalah cerita secara terbuka. Buat kelas sembunyi-sembunyi. Pak saya pergi duduk bawah rumah tu. Bukan pergi mengendap, pergi mengaji. Jadi bidan. Dan pak saya boleh jadi bidan. Berapa orang di kampung tu masuk anak-anak dia lah jadi bidan. Siapa yang pak saya sambut jadi bidan tu nampak jadi elok lah. Saya tak petas.
Saya tak tahulah Tok Mekteh kah, Tok Midah kah, Mak Nok kah sambut, kita tak tahu. Terataknya hidup kita dulu-dulu ni, kerana orang tua-tua, orang muda-muda tahu peranan masing-masing. Orang tua-tua bagi nasihat, bagi pedoman. Orang muda dia dengar, dia ikut, tak langgar. Hak mana ada ilmu, ajak orang. Turun-temurun. Cuma ada ilmu tertentu macam Tok Bomo kan, dia menurun. Dia pergi pilih, dia mari ikut mimpi. Dia pilih. Bidan pun serupa juga. Ada keturunan jadi bidan, dia boleh jadi bidan. Ada Bomo ni, dia mari ikut ilham, ikut mimpi. Mimpi-mimpi duk esok dia jadi Bomo. Beratur orang mari japik hitam. Jadi tak tahu. Tapi banyak jadi. Ada Bomo budak kecil kat baling tu. Tawar sampai beton drum. Nak ambil nombor, nak japi. Jadi ikut lah. Jadi ikut orang mari. Berderu-deru. Kot baling tu. Kot sik ni biasa. Tapi kalau Bomo tu tak apa jadi kan lah. Orang kampung tak pergi. Tapi orang luar mari. Adalah kot ni pun ada. Orang sini tak pergi. Orang kot luar-luar tu mari. Nama macam-macam. Tak tahu ada lagi, tak ada lagi. Popular lah Tok Bomo tu. Tapi orang kot ni tak mari pun. Bomo kampung ni mata tak lega. Bomo ni kena perubat orang luar pada kampung tu. Mana nak lega orang tu semua hambung. Alhamdulillah, petang ni macam Tuan Dio kata tadi, kita sambung-sambung kerja orang dulu-dulu. Kerja ni dimulakan oleh Ustaz Azizan arwah Tan Sri, Datuk Sri Ustaz Azizan Abdul Razak tahun 2009. Masa tu saya jadi setiausaha dia. Kita mula bagi kepada guru Quran bidang kampung. Mula-mula. Lepas itulah baru kita sambung dengan Bomo Patah, penggali kubur, juru mandi jenazah. Pasal dulu ni guru Quran orang tak bisa bagi apa. Tak nak tiap-tiap malam lagi. Kita kalau lah ni orang mari rumah tiap-tiap malam tu lemah lah. Hari-hari mari, pas ngari aco mari, baru masuk. Cuh Belita ngajar. Dulu mana ada lapu Karan ni. Dulu semua cuh Belita. Belita kena cuh banyak pula tu. Ada 3-4 biji, budak-budak perempuan sebiji, budak-budak lelaki sebiji. Hak nak mengaji kat Tok Guru ni sebiji. 3 biji Belita. Kok jeneri, kok set ni semua pakai Belita. Kampung saya 86 orang masuk Karan. 86 darjah 6 lah. Lari turun-turun pas sekolah, lari balik. Sekolah petang. Balik pun nak gelak lah. Lawan lari tu nak balik tu, nak petik suyu. Saya mata-mata lari, sampai dulu boleh petik suih. Bukan boleh petik banyak kali, Pak marah. Suih dulu bunyi terang. Suih hitam tu, buat bulat tu. Tolak dia kelepar bunyi. Turun pula bunyi kelepar, mana boleh petik banyak kali. Jadi sampai dulu, boleh petik suih. Balik. Tahun 86. Budak-budak lah ni tak tahu, tak ada Karan lagu menang hidup, tak tahu. Wanak-wanak tu Karan ada. Kita dulu pelita minyak. Tok Guru Quran ni biasanya orang perempuan lah. Orang jantan takut nak ngaji, nak nyepak. Tok Guru Quran kampung ni kalau jantan cengeng. Kalau hak perempuan tak cengeng. No ni Angah Hafsah. Tu depan sekolah tu 5. Anak dia sama dengan saya. Dia duk mengajar Quran daripada dulu-dulu. Saya kecil-kecil dia mengajar Quran dah. Sampai lah ni. Tu kan no? Puan kat ringan tengok. Tuan-tuan sekalian, dulu orang sanggup terima anak orang tengah-tengah malam. Lepas mengarik.
Lo ni orang pas ngarik tu, pas ni nak siap, nak makan nasi, nak apa kan? No? Dulu orang terima budak-budak mari mengaji Quran. Bukan syak, ramai. Kadang-kadang sampai pukul 10. Payah mana nak makan nasi ustazah tu kita tak tahu. Lagi kawan tu baca lambat, lagi salah banyak, lagi pelan. Itu yang kita duk nyepak. Saya tak boleh mengajar Quran. Saya ada 2-3 orang nak murid mengaji dekat saya. Dia pun mengaji kat pak saya. Pak saya tak mengajar banyak lah. Mengaji kat mak. Mak ni dah ramai duk mari. Pasing kat kita sikit. Nak mari kat kita semua kena. Tak tahan sabak. Kata 3 kali tak betul lagi. Pam. Kita pun dulu kena aku tu ya. Mewarisi. 3-4 kali kata tak kena, pam. Cepat boleh. Itu mengaji sedap lah ni. Sabak sampai pukul 10. Baru makan nasi. Balik mengaji Quran tu, ngusik dengan hatu lah, macam-macam. Kadang ngusik kawan. Malam-malam. Berpuluh-puluh tahun kita hidup macam tu, aman damai. Tak ada isu apa satu. So ni anak kita mengaji online. Mengaji atas talian. Ustazah duduk di mana pun tak tahu. Ustazah tu pun tak bisa jumpa kita. Dia duduk online. Anak kita mengaji dengan dia lah. Bayar pun online, tak bisa jumpa, tak bisa bertemu mata. Hanya bertemu dalam telefon. Zaman lah ni. Tak tahu boleh ke tak, saya pun tak tahu. Lama malah, Ustazah pun tak buka kelas. Budak pun tak buka telefon. Tak mengaji lah. Kita kalau boleh, budaya, cara hidup masa dulu tu di kampung ni masih boleh dibuat lagi. Kita pakai hidup lah. Harap anak-anak kita boleh kenal huruf, boleh baca Quran, boleh kenal ustazah dia, boleh kenal siapa yang mengajar dia tu, sampai bila-bila dia duk kenal jasa kawan tu. Kalau ni nak kenal jasa pun, kawan tu pun cah mahal kan. Kalau mengajar online tu kan, tak apa nak kenal jasa apa, aku bayar mengajar aku, mengajar anak aku. Tak bayar, aku pun tak mengajar. Habis, komersial. Tidak ada sukarela. Sebab itulah dalam tradisi yang kita sambung daripada dulu-dulu ni, kita nak menghargai apa nama? Guru-guru Quran, sukarela. Taklah banyak kita bagi pun, cuma nak memberi tanda kerajaan menghargai jasa yang pada pandangan setengah orang kecil, tapi dalam kehidupan beragama jasa itu besar. Sama dengan para bidan. Bidan dulu orang turut 4 pagi kena bangkit, kutip kakah dia, bohlah sumpit, bohlah beg. Kalau kawan tu mari dengan mutu-mutulah, naik mutu. Kalau kawan tu mari dengan geret, naik geret. Kalau kawan tu pun mari jalan kaki, dia pun jalan kaki. Dia mana tak kira lah, pi lah. Orang nak beranak. Pi, dia proses kawan tu mula-mula beranak sampai kat tali pusat, sampai pusat luruh. Dia duduk ulang pi, pintai, benar mentah dengan sarang keluluk, jadi dian. Dulu-dulu lah. Saya duduk perhati, ada dalam kampung saya ada 2 bidan orang tua yang begitu besar. Satu Tok Mek Teh. Tok Mek Teh ni kalau di Sungai Pau tu ada satu kedai restoran nama Najib. Najib tu cucu dia lah. Tok Mek Teh tutup dah. Tok Mek Teh ni 2 pupu mak saya. Tok bidan lama. Akhir sekali dia pergi duduk di Pondok Perit Panjang. Seorang ni Tok Midah. Tok Midah ni orang panggil Tok Midah gemuk. Kalau pergi dengan geret, pakai tak buat dia lah. Kena pergi dengan kereta. Anak dia nama Wahab. Duduk kat Kampung Mengui. Wahab tu kami panggil Koko Beware. Asyik Amin Gosti tu. Wahab. Mak dia meninggal di... Bisa-bisa cerita lah cerita Tok Midah ni. Beberapa tahun lepas. Mak dia meninggal di Sungai Batang.
9 tahun selepas meninggal, Sungai Batang tu tenggelam nak buat empangan beris. Jadi digalilah, dipindahkan semua 4,000 kubur. Dipindahkan daripada 4 kampung tu mari di Beris Jaya tu. Salah satu kubur yang digali ialah kubur Tok Midah ni lah. Tok Midah ni selain daripada boleh jadi bidan, dia boleh mengaji dan dia boleh tulis jawi. Kebetulan Tok Imam dulu ni, Tok Imam Tok Wan saya lah, Tuan Haji Ahmad, pak kepada mak saya, Tok Imam tua masjid Telui. Mengapa tak ada masjid ni? Batu Lima tak ada masjid ni, masjid Telui. Jadi Tok Imam tua ni Tok Wan saya. Dulu ni surat nikah tulis jawi lah. Tukang tulis surat nikah tu Tok Midah lah. Tok Imam ni lepas akad nikah, panggil Tok Midah mari tulis siapa menikah dengan siapa. Tok Midah ni pandai tulis, tak tahu dia sekolah mana. Dan dia juga bidan, jasa dia besar. 9 tahun selepas dia meninggal, kubur dipindahkan mari di Bandar Baru Beris Jaya, jasad dia duduk mulai. Kalau tak pindah kita tak tahulah kan, no? Tapi bila dipindahkan, bukanlah nak cerita proses pindah tu, nak cerita keistimewaan yang Tuhan bagi. Kita nampak pada orang-orang yang sukarela. Bukan ada bayar apa dulu, orang ikut bagi ya. Nak bagi, tak ada duit tak bagi ya. 3-4 pagi mari, 3-4 hari duk tunggu kawan tu. Ada duit bagi, tak ada duit tak. Sukarela. Dapat keistimewaan yang banyak yang Allah beri kita tengok. Boleh disampaikan kepada orang lain pula. Jadi kerja sukarela ni bukan kerja yang lekeh. Pada pandangan orang mungkin tak ada value lah, tak ada nilai. Tapi di sisi Tuhan besar ganjaran. Tuan-tuan sekalian, di Sik ni ada 2 dun. Januari ni ada 80 penerima 150 orang, Mukim Januari 82 orang, Mukim Telui 68 orang. Ada guru Quran Bomo Patah. Bomo Patah ni tak ramai, tinggal 4 orang. Orang tak berani dah pergi tak Bomo. Banyak pergi hospital bos simen. Kulak-kulak pada simen bekok. Tak tahu nak buat apa. Duk tu. Bomo Patah ada 4 orang, penggali kubur 54 orang. Sama dengan guru Quran. Guru Quran hajar orang mengaji, gali kubur, tanam orang mati, sama ramai. Juru mandi jenazah 34 orang, sebelum tanam kena mandi 34 orang. Bidang kampung, ini nak sambut masa dia beranak itu, masa beranak dulu. Bidang kampung tinggal 4 orang je. Ilmu bidan ada tapi nak praktis tak boleh, pasal ada undang-undang yang kesihatan kena beranak di hospital. Jadi balik pada hospital tu bolehlah, tidak rawatan. Cara kampung, urut susu lah kan. Orang baru-baru menikah ni, beranak anak nombor 1, susu tak ada air, kena panggil ngurut. Laki ngurut tak ada susu, kena tok bidan mai urut baru jadi susu. Laki ngurut jadi karut. Belantik 150 orang juga, Mukim Sik 105 orang, Mukim Sok 45, Mukim Sok belah atas tu. Guru Quran dah 46, Bomo Patah 13. Orang belah Belantik ni banyak orang patah ni. Bomo ada 13. Penggali kubur 49, juru mandi jenazah lebih kurang je 33. Bidang kampung 3 orang, ada mu'alaf 6 orang di belah Belantik. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada semua agensi yang terbabit menganjurkan program ini. Terima kasih kepada pegawai daerah Sik yang telah
menjadi tuan rumah yang pertama untuk program ni. Tahun ni SIK mula. Pasal dia kata saya orang SIK, dia suruh main SIK dulu. Jadi SIK saya kenal dulu. Saya memperlahankan sikit. Pasal saya nak wakil juga esko-esko pi daerah-daerah. Mula-mula dulu ni saya pulun semua. Pulun semua teruk tu kan, tak ada apa-apa. Kau pasal rumah pun tak ada. Ada buka pasal daerah-daerah ni, ada hak agensi jabatan, ada hak politik, ada hak apa lagi? Penuh. Jadi saya kata tahun kurang lah. Tahun ni 5 daerah tapi mana yang tak pergi tahun lepas, tahun ni saya pergi lah. Tak pergi tahun ni, tahun depan pula. Kalau tak tahun depan tak, tahun lepas kali lagi. Kalau jadi MB lagi lah. Tahun depan kali lagi tu pilihan raya dah kot. Tak tahulah. InsyaAllah saya ucap terima kasih pada para penghulu yang mengumpulkan para penerima. Saudara ni MKK yang cari orang mentashehkan para penerima ni. Bukan boleh cari saja, kena tasheh juga. Terima kasih pada pejabat Datuk Bira Pegawai Kewangan yang menyediakan peruntukan untuk kita adakan program ni. Setahun program ni saja dekat 2 juta. Banyak bukan sikit. Walaupun kita seorang dapat sikit lah, tapi ramai. Jadi banyak lah. Dekat 2 juta untuk sumbangan ni. Terima kasih. Moga kita murah rezeki. Tahun depan akan ada lagi insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.